kenapa UMNO bergabung dengan DAP. Orang tak nak terima. Engkau explain lah macam mana pun orang tak nak terima. Setuju tak dengan saya? Setuju ke tak setuju? Jangan percaya senang korang fikir. Kau jangan terpengaruh dengan aku ni. Aku nak korang fikir. Kita kena fikir sama-sama ni. Kalau UMNO cerita pasal DAP, macam kenapa dia bergabung dengan DAP, korang tak nak terima. Korang tak nak tengok. Tapi kalau kau tengok UMNO bantai DAP, kau nak tengok. Betul tak? Kau tengok UMNO bantai DAP, kau suka. Oh, nak tengok. Betul tak? This is propaganda. Saya boleh cakap lah, kita pakar dalam bidang ni. This is propaganda. So, hari ni sebenarnya kau dapat tengok satu wayang besar. Bagaimana cara UMNO nak menipu sekali lagi orang Melayu. Nampak tak? Cara UMNO nak menipu sekali lagi orang Melayu. Cuma kali ni, dia berbeza sikit. Nampak? Sebab akan ada orang cakap game-game yang... Dia panjang game ni. Dia panjang game ni. Game ni panjang. Sebab permulaan dia hari ni lah. Dia menguntungkan DAP. Sebab apa? Sebab sentimen yang Akmal mainkan menyebabkan China lagilah menyokong DAP. Nampak tak? Sekarang ni, isu dia sekarang ini adalah mengurus persepsi. DAP ni, persepsi dia dah makin teruk. Oleh kerana bergabung dengan Anwar Ibrahim, dengan Madanon ini. Kita dapat tengok PRN Sabah. 8 kursi DUN DAP kalah. Kalah semua guys. Warisan menang. Kenapa? Kerana persepsi rakyat tolak parti DAP. Jadi sekarang ini, game mereka adalah untuk memastikan orang Cina ini sokong DAP. Orang Cina mesti sokong DAP, undi DAP. Jadi macam mana nak buat? Jadi kenalah create musuh. Siapa musuh dia? Akmal lah. Akmal lah. Akmal lah musuh kepada DAP. So sekarang ini bukan Akmal lagi. Pemuda UMNO akan menjadi anjing gila untuk lawan DAP. Supaya pengundi Cina ini nampak, okey, kita kena sokong DAP. DAP tak payah buat apa-apa. DAP relax je. So isunya adalah sekarang ini sama ada mereka nak bergabung atau tidak. So it's not a matter of whether they want it or not, sama ada mereka nak atau tidak. It's a matter of when, bila. Sebab UMNO memang tak tahan dah dengan DAP. UMNO memang tak boleh dengan DAP, tuan-tuan. Tambah pula dengan DAP yang geng-geng walajib ni, memang lagi dia anti. Kalau Zahid pula nak menyebelahi UMNO, nak menyebelahi DAP, kena maki dia. Lagi teruk dia kena maki. Akmal Saleh tak berbunyi. Lepas Najib dia dapati bersalah. Tak berbunyi dia tak bagi komen. Kalau dia kata, oh saya tak setuju, mahkamah dah putuskan. Kalau dia kata dia setuju, dia kena maki. Dia tak berbunyi, senyap dia. Senyap dia tuan-tuan. Senyap terus. You don't get anything. Kita tak puas hati. Itu bukan caranya. You gentleman lah, panggil bincang lah. Meja bulat bincang dengan DAP. Tak puas hati. Masalah apa ni stokin. Masalah bendera terbalik. Jumpa. Kita kan partner dalam kerajaan. Kau jangan buat macam ni. Tak? Kau jangan buat macam ni. Jaga sensitif kita. Tak payah berkelahi di luar. Tak payah berkelahi. Itu bukan tempatnya. UMNO sekarang, pemuda UMNO sekarang bukan macam pemuda dulu. Pemuda dulu ialah kita masa tu tak ada berkawan kan. DAP is our enemy. Politically, secara politiknya DAP is our enemy. Okey lah. Sekarang ni dia our partner. Teman, rakan. Macam mana bertumbuk aja, bergaduh aja. Macam di rumah, bergaduh laki bini, bergaduh dengan anak-anak. Apa boleh buat? Faham? Korang faham tak apa Tajuddin ni cakap? Bolehlah dia. Faham tak? Kalau dulu DAP tu musuh kepada UMNO sebab bukan rakan. Memang betul lah kalau UMNO gigit DAP lawan. Bahawa DAP adalah musuh Islam, bagi saya PAS sudah
Ya. oleh PAS dan juga Bersatu. Tapi yang herannya mereka Akmal pula mengatakan DAP adalah musuh mereka. Bersatu President Tan Sri Muhyiddin Yassin said the party is open to UMNO's proposal to form a grand collaboration among Malay Muslim political parties. However, he stressed that any cross-party discussions involving potential cooperation between Bersatu and UMNO must be conducted through official party channels. In a Facebook post, Muhyiddin said such discussions must be transparent and take into account all relevant factors, including the views of Bersatu's partners in Perikatan Nasional and UMNO's position within the unity government. He added that any talks must involve the top leadership of both parties. Muhyiddin said Bersatu would consider the proposal put forward by UMNO President Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi once clearer details and input are provided. Pertama, Zahid menyuarakan harapannya agar PAS bubar. Zahid petiklah bekas Mursyidul Am, ya, arwah Allahyarham Nik Aziz kan, yang kata kalau UMNO ni diterapkan prinsip-prinsip Islam dalam perlembagaan dia, asas dia jadikan Islam, maka PAS boleh bubar. PAS akan bubar. Jadi saya kata benda pertama yang dia lakukan ialah dia dah terapkan nilai-nilai Islam dalam perlembagaan UMNO, jadi dia harap PAS bubar. Tapi secara tidak langsung mesej Zahid kepada PAS apa? Kerjasama UMNO dengan PAS tidak sama sekali. Kita baca yang tersirat lah. Pada saya lah. Sebab Zahid harap PAS bubar. Maknanya, we don't want you. Okay. Tetapi Zahid menyuarakan keterbukaan dia kemungkinan kerjasama dengan Bersatu. Itu perkara kedua yang penting yang Zahid sebut. Itu tersurat. Kita kena baca yang tersirat. Maksudnya kalau banding Bersatu dengan PAS, dia lebih rela bersatu. Itu pertama. Kedua, dia bukan cerita, saya tak percaya dia cerita pada pilihan raya. Maknanya bila Parlimen bubar, PRU 16, UMNO kerjasama dengan Bersatu, tak. Saya yakin itu tak akan berlaku. Malah UMNO akan bertembung dengan Bersatu di kerusi-kerusi Bersatu, itu saya yakin. Maksudnya sama ada sebelum PRU 16 atau selepas PRU 16. Sebelum PRU 16 sekarang, maknanya Zahid secara terbuka beritahu, PAS, korang tak payahlah. Korang lebih baik bubar, tapi Bersatu, bagi saya lah, secara tidak langsung lah, apa yang saya faham lah. Secara tidak langsung, pintu terbuka. Kalau korang masuk kerajaan, kami tak ada masalah. Nak kerjasama. Kami tak ada masalah. Kami tak akan merungut. Kenapa perlu kita takut dengan DAP? Saya rasa tidak ada sebab kita perlu takut dengan DAP. Kalau kita tidak takut kepada gerakan, kita tak pernah takut kepada MCA, kita tak pernah takut dengan mana-mana parti yang bukan Malay base, kenapa perlu kita takut dengan DAP? Stop it. This is nonsense. Tetapi pemimpin UMNO mengatip DAP.